Okay guys, berjam celik kita dah nak masuk bulan 12. Dah hujung tahun dah kita sekarang ni. Macam biasa, masuk bulan 12 je, semua pelabur-pelabur SB dan juga SB Financing akan tertanya-tanya, berapa dividen tahun ni? Berapa dividen tahun ni? Okay, macam tahun lepas 5.75%. Tahun ni jangkaan peribadi saya sendiri. Sebab ramai yang tanya saya, Fif, berapa jangkaan dividen untuk tahun ni? Jangkaan peribadi saya sendiri, dividen ESB untuk tahun 2025 ni dalam anggaran 5.75% hingga 6%. Kenapa saya cakap macam tu? Kita lihat ekonomi kita untuk tahun ni dan juga ada penurunan OPR. BNM, Bank Negara ada umumkan OPR pada bulan 8 baru ni. Jadi jangkaan saya kuat mengatakan akan kekal sekurang-kurangnya 5.75% ataupun kalau ada kenaikan sehingga 6%. Kalau betul dividen kekal 5.75%, anda dah sangat-sangat untung. Kalau lah dividen naik pada 6%, anda lagilah untung. Kalau kekal, Alhamdulillah. Lebih pun ucap Alhamdulillah. Okay guys, untuk siapa yang belum lagi buat SB Financing, belum submit lagi SB Financing, saya masih lagi buka submission untuk SB Financing sehingga 10 hari bulan 12 sahaja untuk pastikan sijil SB Financing sempat disburse sebelum hujung tahun nanti. Sebab apa? Macam video saya sebelum ni, PNB akan menangguhkan urusan SB Financing ataupun ASB bermula 27 hari bulan 12 hingga 31 Disember. Jadi last urusan ESB adalah pada 26 Disember sahaja. Untuk anda yang nak dapat rate ataupun bulanan ESB Financing paling rendah dalam market, kita ada promo lagi sampai hujung bulan ni saja, sampai hujung Disember ni saja, 4.05. Jadi anda dapat maksimumkan keuntungan anda. Kalau ada dalam kalangan anda yang ada saving 10,000 ke atas, saya boleh tunjukkan kepada anda, saya boleh guide anda cara untuk anda buat ESB Financing maksimum 200,000 tanpa usik satu sen pun gaji anda. Nak tahu cara? Boleh DM saya. Yang nak submit ESB Financing, nak buat refinance, nak review sijil lama ESB Financing anda, inilah masa terbaik nak buat ESB Financing. Nombor saya ada dekat bio. Saya akan guide anda. Saya akan tunjukkan macam mana SB Financing ni berfungsi untuk anda jana keuntungan 2 hingga 3,000 bersih. 2 hingga 3,000 bersih untung setahun. Jangkaan saya dividen SB Financing tahun ni 5.75 hingga 6%. Clear dah? Bye bye.